Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafi'i binti Jaafar, berumur 12 tahun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Cincin. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah karya sastra klasik yang sangat terkenal, iaitu Romeo dan Juliet, hasil penulisan William Shakespeare. Karya ini sangat terkenal dalam dunia kesusastraan. Ia bukan sahaja menceritakan cinta antara dua insan, malah menggambarkan konflik keluarga, emosi remaja serta kesan terhadap perbuatan yang dibuat secara terburu-buru. Dalam video berdurasi 10 minit ini, saya akan menghuraikan jalan cerita dengan lebih terperinci, konflik yang berlaku, klimaks cerita serta pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah ini. Kisah ini berlaku di Verona, sebuah bandar di Itali. Cerita ini berlatarkan zaman dahulu di mana hubungan kekeluargaan dan maruah keluarga sangat dititik beratkan. Terdapat dua keluarga besar yang amat berpengaruh di Verona, iaitu keluarga Capulet dan Montague. Namun, kedua keluarga ini telah lama bermusuhan, walaupun tidak jelas apa punca sebenar daripada permusuhan ini. Akibat permusuhan ini sering mencetuskan pergaduhan antara orang bawahan dan ahli keluarga mereka. Pergaduhan tersebut membuatkan kota Verona tegang dan tidak aman. Romeo, seorang pemuda daripada keluarga Montague, menghadiri majlis yang dialukan oleh keluarga Capulet secara rahsia. Di majlis tersebut, ia bertemu dengan Juliet, anak perempuan keluarga Capulet. Di situ, mereka terus jatuh cinta pada pandangan pertama, tanpa mengetahui latar belakang masing-masing. Setelah mengetahui bahawa mereka berasal daripada dua keluarga yang sudah lama bermusuhan, mereka tetap memilih untuk meneruskan hubungan tersebut. Ini menunjukkan betapa kuatnya cinta mereka walaupun berhadapan dengan masalah besar. Mereka pun akhirnya berkahwin secara rahsia dengan bantuan paderi. Mereka berharap dengan mereka berkahwin akan menyatukan dua keluarga yang telah lama bermusuhan ini. Namun, konflik menjadi semakin serius apabila Romeo bergaduh dengan sepupu Juliet. Dalam pergaduhan ini, rakan baik Romeo telah terbunuh. Romeo yang dipenuhi dengan amarah akhirnya bertindak balas dendam dengan membunuh sepupu Juliet. Akibat perbuatannya, ia terpaksa dihukum buang negeri. Ia terpaksa berpisah dengan Juliet walaupun mereka baru sahaja berkahwin. Perpisahan ini tentunya membuatkan tekanan emosi kepada dua-dua belah pihak, terutamanya Juliet kerana ia harus berpani masalah ini dengan seorang diri. Dalam usaha untuk bertemu kembali dengan Romeo, Juliet telah membina satu rancangan untuk meminum sebotol ubat yang akan membuatnya nampak seolah-olah mati, demi melarikan diri dan bertemu kekasihnya Romeo. Namun, terjadi salah faham apabila Romeo tidak menerima apa-apa khabar tentang rancangan tersebut. Romeo berfikir Juliet telah benar-benar meninggal dunia. Akhirnya, Romeo meminum sebotol racun dan meninggal di sisi Juliet. Juliet yang baru sedar daripada pingsannya pun melihat Romeo telah terbaring di sisinya. Ia akhirnya membunuh diri. Akibat kematian Romeo dan Juliet, akhirnya kedua keluarga ini sedar bahawa permusuhan mereka telah membawa kepada padang yang besar. Mereka akhirnya pun berdamai semula, walaupun perdamaian ini membawa kepada harga yang sangat mahal. Pada pendapat saya, cerita ini sangat menarik kerana ia memiliki pelbagai emosi di dalamnya. Contoh, bahagia, sedih dan cemas. Saya bahagia apabila membaca yang Romeo dan Juliet dapat bersama. Namun sedih kerana mereka harus terhalang dengan masalah yang besar.
Lalu, di akhir cerita saya cemas kerana mereka mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru. Selain itu, watak Romeo dan Juliet ditunjukkan sebagai dua orang remaja yang berani namun terlalu mengikut perasaan. Mereka rela melakukan apa sahaja demi cinta mereka. Namun, perbuatan mereka itu telah membawa akibat yang sangat menyedihkan. Di sini, saya belajar bahawa kita harus lebih teliti jika ingin membuat keputusan, terutamanya keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Seterusnya, cerita ini menunjukkan bahawa permusuhan dan pergaduhan tidak membawa kepada kebaikan. Konflik antara dua keluarga ini telah meragut nyawa Juliet dan Romeo. Andai kedua keluarga ini tidak memusuhan, mungkin Juliet dan Romeo dapat hidup bahagia. Dari segi bahasa, walaupun ini karya yang sudah lama, tetapi jika diceritakan semula, kita masih dapat memahami cerita ini. Karya ini juga memiliki banyak pengajaran yang baik. Antaranya adalah kita harus mendengar kata orang tua, bersabar dalam menghadapi pelbagai konflik dan juga mengambil keputusan yang cermat. Kesimpulannya, buku Romeo dan Juliet ini merupakan buku yang menarik dan juga memberi banyak pengajaran. Ia juga memiliki banyak nilai murni yang dapat kita pelajari. Saya mencadangkan buku ini dibaca oleh murid-murid sekolah kerana ia dapat membantu kita dalam memahami betapa pentingnya memilih keputusan yang cermat dan mengekalkan hubungan baik dengan orang lain. Sekian saja bicara buku saya. Terima kasih.